Assalamualaikum. Ini pertanyaan untuk Menteri Besar Pahang ni. Pasal Zul Azmi dengan Dr. ni dekat radio Pahang FM ni pagi ni. Pukul 10 tadi. Dia daripada unit kejahatan nasional kan. Lepas tu dia daripada kementerian. Hari ni 28 April 2026 bersamaan dengan 10 Zulkijdah 1447 Hijrah. 11.38 hours. Nak tanya Menteri Besar Pahang ni, macam mana unit kejahatan nasional ni, Zul Azmi ni. Dia pada fakulti mana? Fakulti kejahatan nasional mana ke? Fakulti engineer mekanikal kejahatan untuk curi kereta motor. Dia dengan Pak Usuki gitu. Yang melibatkan apa benda Husni Izzahar. Dia curi barang-barang dalam rumah tu. Jadi macam mana tu? Apa ulasan di dalam radio tu pelik-pelik kan? Ni Tok Menteri Besar. Tok Wan. Jadi macam mana tu? Apa tindakan pihak keselamatan negeri ni? Dekat situ kan ada satu influencer yang lawa tu. Kena bunuh kan? Pasal barang-barang kosmetik, barang-barang untuk jualan online tu kan, Shopee, Lazada, TikTok tu kan. Jadi macam mana ni? Ni konstituen Pahang ni Tuan Yahya. Jadi macam mana ni? Ni. Ini Flying Frogman. Flying Frogman tu, Frogman. Film tu. Saya ni. Jadi macam mana? Saya ni tak puas lagi menjelang atas darat ni. Kan? Tu nak tanya tu macam mana unit kejahatan ni promotion dia ni. Yang pasal individu yang kena bunuh tu kan, yang perempuan awal tu memang kena bunuh lah. Lagi satu ini saya anak tu yang dengan Syahid pergi ke Perlis kan, bawa dia orang tu kan, sebab saya Malaysia tak ingat kan dengan Atirah kan. Jadi macam mana tu? Yang Kementerian Komunikasi Kesihatan ni jadi macam mana ni? Pasti dia bawa SKMM juga ke jadi macam mana? Fakulti kejuruteraan ni, engineering kejahatan ni, dia jadi macam mana ni? Aku pun tak faham juga. Tapi term tu lah, kaedah tu lah yang saya sebut tadi dia orang guna tu. Curi barang dalam rumah, apa benda kain baju tu. Alasan dia sakit sebulan sekali dia mencuri je. Jadi macam mana ni? Untuk Jabatan Kesihatan Negeri Pahang ni, jadi macam mana ni Kementerian Kesihatan ni? Dia jadi macam mana sistem ni? Tak faham juga tau. Macam mana barang-barang dekat situ dalam rumah tu